Yang ni Aisyah silap percaturan. Aisyah ingatkan smooth leather. Kenapa tak Aisyah cakap smooth leather? Dia pakai green leather. Tak senang nak calar pun. And Aisyah ingatkan senang tinggal cap jari. Tak juga. So bagus dia punya leather tu okey je nak pakai daily. Yang ni untuk colour black, dia tak ada gold hardware tau. Ada silver hardware. Yang ni dia punya macam mangga lah. Ni belah belakang dia. Untuk belah belakang dia, Aisyah try masukkan phone sebab dia pakai leather, so lain sikit kan. Okay, boleh fit front Pro Max kat belakang ni. Lepas tu strap dia special sikit tau, kerana kan, okay, strap dia ni jenis yang boleh adjust jadi shoulder ataupun crossbody tau. Macam snap-snap je macam tu. Ni tak boleh detach. So macam snap ini je shoulder, lepas tu boleh crossbody. Ni kalau macam pakai shoulder macam ni selesa betul tau. Lepas tu belt, tolong letakkan gambar kalau pakai crossbody. Now Aisyah tunjuk belah dalam dia. So kan, dia magnetic closure tau. Dalam ni pakai smooth leather. Ni baru smooth leather. Boleh nampak tak beza? Grain, dia boleh nampak texture. Yang ni smooth tau. Lepas tu ada zip pocket. Ada 2 compartments tau. Yang ni nak masuk long wallet tak sesuai. Sebab kan, masuk long wallet dia penuh. So Aisyah recommend pakai dengan card holder ke, pakai small wallet ke, pakai dengan wristlet ke, macam tu. Untuk pricing, you guys boleh tengok dekat shopping bag dia bawah dapat harga berapa. Dan jangan lupa untuk claim semua voucher yang ada. Okay, you guys jangan risau. Kalau beli dengan Aisyah from US Seller Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.